Sarah, semalam ayah kena sesak nafas. Emilio lambat sebab jalan jam. Kita selalu fikir tentang cepat sampai, tapi jarang fikir siapa yang kita lambatkan. Saya faham, Min. Kita semua nak selesa. Tapi keselesaan kita ni kadang-kadang jadi beban untuk orang lain. Saya guna train ni awal-awal sebab nak bantu korang sesak. Tapi lama-lama saya nampak pengangkutan awam ni bawa lebih daripada penumpang. Ia buat harapan untuk yang tua, untuk ibu dan anak, dan untuk semua yang perlukan ruang. Mungkin dengan satu tempat kosong aku lepaskan, ada ambulan yang boleh lepas. Pengangkutan awam bukan sekadar pilihan. Ia cerminan tanggungjawab kita sebagai warga prihatin. Bagaimana jika masa itu milik orang yang kita sayang? Bagaimana jika nyawa itu boleh diselamatkan jika jalan diberi laluan? Kita semua ada peranan. Gunakan pengangkutan awam, kurangkan kesesakan, beri ruang untuk yang benar-benar perlu. SDG 11.2, akses untuk semua, harapan untuk semua. Satu keputusan kecil hari ini boleh menyelamatkan nyawa esok.